Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita buka majlis kita, kuliah Zuhur kita tengah hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw aba'unal awwalun Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya ingat kita ada miss bulan lepas kan satu kuliah. Sebab semalam saya dekat Kelana Jaya, dia orang dah sampai ayat ke berapa 60? 67. Dah 67 dah. Kita hari ni insya-Allah akan sambung ayat 48. Kan 48. Tak apa, jangan risau. Slow and steady. Cuma saya dia tengok pada speed tuan-tuan jugalah. Kalau tengok tuan-tuan macam blur-blur sikit kan, slow sikit lah saya explain. Tapi kalau nampak macam mengangguk banyak ni, macam faham ni, saya pergi cepat sikit lah. Semua bergantung pada muka tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Apa pun tuan-tuan dan puan-puan, sementara kita nak tunggu untuk kita nak solat Zuhur berjemaah ni, insya-Allah kita nak sambung lagi kita punya kuliah kita tentang refleksi surah Al-Waqiah. Saya nak clarify sekali lagi supaya kita ni tak salah faham tuan-tuan. Kita punya kuliah ni dia bukan tadabbur, dia adalah refleksi. Apa beza tadabbur dengan refleksi? So tadabbur ni kita akan pergi satu-satu. Kita akan pergi huruf demi huruf, ayat demi ayat secara spesifik. Berbeza dengan refleksi ni kita akan ambil satu ayat dan kita nak tengok apa kaitannya untuk kita punya kehidupan. Kita nak tengok, oh rupanya Al-Waqiah ada ingatkan aku tentang satu-satu keadaan dan sisi dalam kehidupan aku. Tu lebih pada reflection lah tuan-tuan. Dan kita nak sambung pada ayat ke-48. Pada ayat ke-48, Allah mengingatkan tentang satu keadaan yang sangat menggerunkan, iaitu satu saat di mana kata-kata daripada orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pada ayat ke-48. Dan adakah juga datuk nenek kita ni yang telah lalu akan dibangkitkan semula? Ni saya go through dulu, nanti kita pergi pada reflection dia. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan pada hari kiamat yang termaklum. Okey. Ayat ni nak bincang tentang akan berlaku satu perhimpunan mega, beramai-ramai yang kita tidak akan pernah ada pengalaman mengalaminya. Walaupun kita duduk, kalau kita buat haji, kita duduk di padang Arafah, dia tidak akan pernah sama dengan apa yang akan berlaku nanti di padang mahsyar. Dan gambaran diberikan tentang yang menggerunkan ini tuan-tuan dan puan-puan, menjadi salah satu perkara yang diungkit ataupun disebut oleh orang kafir, sebab mereka ini ada rasa privilege. Maksud privilege ni tuan-tuan, diorang rasa diorang ni ada keistimewaan. Diorang ni takkan diazab, diorang ni takkan dihukum, mereka ni buat dosa pun Tuhan mungkin tak catat. Dia rasa macam tu. Dan mereka berbangga-bangga dengan keturunan-keturunan mereka, nenek-nenek moyang mereka. Jadi mereka rasa bahawa sebabkan aku ni keturunan daripada, contohlah mungkin dia keturunan orang baik-baik, kau tengok aku ni akan selamat daripada azab neraka. Aku punya anak cucu, aku ni anak cucu kepada mufti, aku ni anak cucu pada orang alim ulama, maka aku ni akan terselamatlah daripada azab. Itulah kata-kata orang yang dia berbangga-bangga dengan dia punya status dia punya mungkin leluhur keturunan dia tu, menyebabkan dia ni tidak beramal. Sepatutnya, contohlah tuan-tuan, sepatutnya kalaulah orang itu orang yang ada keturunan yang baik, contohnya keturunan Nabi kan, Syarifah, Said dan sebagainya, sepatutnya
keturunan tu bukan buatkan mereka berbangga, tetapi buatkan mereka ni malu kalau buat silap, dan lagi banyak nak bagi manfaat pada orang. Sebab kalau aku ni carry nama besar ni, so dengan nama aku ni takut pula aku ni jadi asbab orang pandang buruk keturunan Nabi. Sepatutnya begitu. Tetapi tidak bagi orang yang Allah gambarkan dalam Al-Quran ini. Mereka ni orang yang dia ni berbangga-bangga, sombong, ujub dengan keturunan mereka. Dan walaupun keturunan Nabi sekalipun, di akhirat kelak keturunan dia tidak memihak, kerana Allah tengok pada amalan. Dan Allah tengok pada kita punya kebaikan kita. Allah tengok pada kita punya manfaat kita bagi kepada orang. Okey. Satu part lah tuan-tuan, message untuk ayat ini secara ringkasnya adalah Allah nak ingatkan kita bahawa kita ni akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti berdasarkan kita ni ada similarity dengan siapa. Contoh tuan-tuan, contoh. Kita ni orang yang kaya, dan kita orang kaya yang banyak infak. Jadi kita akan dibangkitkan dengan siapa? Akan dibangkitkan dengan Saidina Abdul Rahman bin Auf. Kalau kita ni kaya, dan kaya kita ni menyebabkan kita makin sombong, maka kita akan dibangkitkan dengan Qarun. Macam tu. Kalau kita ni ada jawatan, dan kita gunakan jawatan kita ni ke arah kebaikan, kita gunakan jawatan kita, posisi kita ni ke arah yang baik, maka kita akan dibangkitkan dengan para sahabat yang diberikan jawatan yang besar-besar. Contohnya Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Uthman. Dan pastinya kalau bangkit bersama mereka ni, kira syurga lah tempatnya. Tapi tuan-tuan, kalau kita gunakan jawatan kita ni digunakan untuk ke arah keburukan, sombong, riak, kita akan dibangkitkan dengan contohnya Fir'aun. Maknanya tuan-tuan, kalau bangkit tu sebelah Fir'aun tu, tuan-tuan dah tahu dah kat mana kita. Dia macam tu. Jadi tuan-tuan, make sure celik-celik mata ni, kita make sure orang sekeliling kita ni tanya dulu, kau nama siapa, nama. Kan kita kan tak tahu muka macam mana para sahabat kan. Tanya dulu nama siapa, nama. Kena pula nama aku Qarun. Tuan-tuan, kira tunggu je lah tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, untuk kita ni nak tahu posisi kita di sana ditentukan oleh amalan kita dekat sini, perbuatan kita kat sini, bukan keturunan. Boleh ke tuan-tuan? Boleh Baik. Kita pergi pada ayat seterusnya. Kita dah selesai ayat 48, 49, ayat ke-50. Kita nak pergi pada ayat ke-51. Ayat ke-51 tuan-tuan, teaser sikit. Iaitu golongan-golongan Allah gambarkan dekat dalam neraka nanti ada pokok. Yang tuan-tuan, yang ahli neraka boleh makan buah daripada pokok. Ada juga ingat syurga je ada pokok, ada buah. Neraka pun ada tuan-tuan. Mari kita perkenalkan pokok tu, apa namanya, apa tajuk dia. Jadi kita tengok pada ayat ke-51, summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat, yang mendustakan kedatangan hari kiamat, tetap akan, ni pada ayat ke-52, tetap akan memakan pada hari itu dari sebatang pokok, iaitu pokok zakum. Pokok zakum ini tuan-tuan, Allah explain pada ayat ke-53, ayat seterusnya, maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok yang pahit buahnya itu. Okey. Kita tak nak highlight sangat dekat part pokok tu dulu. Kita nak highlightkan dekat part orang yang Allah sebut orang yang sesat dan yang mendustakan. Jadi supaya kita ni tak jadi orang yang masuk dalam neraka dan makan buah daripada pokok zakum, kita tak boleh jadi orang yang sesat dan juga mendustakan. Soalan saya adalah, siapa tu orang sesat? Siapa tu orang yang mendustakan? Dan kita kena keluar daripada sikap ni. Okey, tu sikap pertama pada ayat ke-51 ni, mendustakan ini Allah sebut dallun tu, orang yang sesat. Tuan-tuan perasan tak bila sebut pasal dallun tu dalam surah apa yang kita kalau ingat? Surah Al-Fatihah kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Ini golongan apa? Ini golongan yang sesat. Golongan sesat ni, golongan kalau kata ulama, ini golongan-golongan mereka yang disebut sebagai golongan Nasrani. Okey, golongan sesat ni golongan apa? Golongan yang diorang ni buat amal, mengamalkan agama ni jenis ikut, jenis tak ada ilmu. Orang buat, dia buat. Orang lompat, dia lompat. Jadi inilah orang-orang yang akan ada tendensi untuk menjadi orang yang sesat, dan ini
akan menjadi salah satu golongan dalam neraka nanti yang makan buah daripada pokok zakum. Bahaya tuan-tuan, dia kalau buat benda baik tanpa ilmu, dia boleh terima lagi. Ni kalau buat benda yang salah, lepas tu tanpa ilmu lagi tu, maka itu yang kita risau. Jadi tuan-tuan, hari ni kita datang kuliah, kita datang majlis ilmu ni supaya kita terhindar daripada golongan-golongan yang sesat. Ni maknanya dia memang tak tahu, dia refuse untuk nak belajar ilmu, dia refuse untuk nak dengar nasihat. Alah dai Izhar, alah ustaz ni, alah ustaz tu aku dah tahu dia nak cerita apa, tak payahlah pergi kuliah-kuliah ni, tak pergi ceramah-ceramah ni, tak payah pergi. Jadi inilah orang-orang yang ada probability menjadi orang yang sesat, kerana dia tidak tambah dalam diri itu ilmu. Jadi tuan-tuan, nak selamat kat dunia ni salah satunya adalah diperlukan pada ilmu, supaya kita terhindar daripada menjadi golongan pertama ni. Jadi kira tuan-tuan hari ni duduk kat kuliah ni, kira tuan-tuan dah lulus lah. InsyaAllah lulus lah. Jadi tapi kalau hanya ilmu saja, dia tak cukup. Dia perlu hindarkan diri daripada menjadi golongan yang kedua. Okey, golongan kedua pula siapa? Golongan kedua adalah golongan yang al-mukadzibun, iaitu orang yang dia tahu tapi dia mendustakan. Ini siapa? Kalau dalam Al-Fatihah tadi, sebelum golongan yang sesat adalah golongan yang Allah murkai, itu golongan Yahudi. Nampak? Yahudi, Nasrani. Yahudi ni orang yang dia mendustakan, orang Nasrani ni orang yang dia ni sesat. Okey, orang Yahudi ni dia tahu Allah tu Esa, dia tahu Nabi Muhammad tu adalah Nabi yang terakhir. Tapi dia tahu, maknanya ilmu dia ada. Tapi kenapa dia juga, golongan yang ada ilmu ni juga akan dicampakkan ke dalam neraka? Kerana mereka ada satu sifat, iaitu sifat mendustakan. Mendustakan kebenaran. Di kalangan Nabi-Nabi, ramai Nabi datang daripada kaum Yahudi. Jadi sebab tu kaum Yahudi dia rasa dia ni golongan yang atas, dia ada privilege. Jadi dia berbangga-bangga dengan kaum mereka, sebab kaum mereka ramai di kalangan Nabi-Nabi. Jadi rasa macam hebat lah. Ingat tak tuan-tuan, tadi saya sebut tadi ayat seterusnya, jangan berbangga-bangga dengan keturunan. Ni keturunan, banyak keturunan Nabi ni, tapi ni golongan Yahudi yang akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka. Akhirnya mereka menanti Nabi terakhir, dan berdasarkan kitab mereka, mereka pun tahu yang Nabi terakhir dia akan keluar dan dia akan diutuskan di kalangan masyarakat, dan bukan kaum Yahudi, tapi kaum Arab. Jadi boleh tak dia terima? Dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima Nabi terakhir ni daripada kaum masyarakat Arab, tak boleh terima. Sepatutnya daripada kalangan kami lah ni. Maka orang yang dia ni menolak kebenaran, ini juga tergolong dalam orang yang mendustakan. Tuan-tuan, definisi sombong, kalau orang tanya kan, kau ni, kau dengar ceramah Dai Izhar ni, kau bagi aku maksud sombong, aku maksud sombong. Sombong ini bermaksud dia ini menolak kebenaran. Itu maksudnya sombong. Jadi orang Yahudi dia sombong kerana dia menolak kebenaran, hakikat sebenar. Dan ini yang kita risau. Takut-takut kita ni ilmu dah ada, tapi kita ni sombong. Kita sombong dengan ilmu yang kita ada, kita sombong dengan orang lain. Mentang-mentang kita ni kita dah pergi pada ayat berapa dah ni, kita dah pergi ayat sampai 53 ni, kita sombong dengan kawan kita yang baru start waqiah ayat pertama lah. Bahawa ayat pertama aku dah ayat 53, kita dah sampai pokok zakum dah. Engkau dah sampai mana kan, contoh kan. Jadi kita jangan bangga sebab kita takut kita tergolong dalam golongan yang kedua, iaitu golongan yang sesat dan juga golongan yang mendustakan. Okey. So itu peringatan Allah dalam ayat ke-51 sehinggalah ayat ke-53. Dia simple je, tuan-tuan, straightforward je peringatan untuk kita. Make sure sifat tu tak ada. Make sure sikap itu kita hindarkan, kita buang. Nak buang macam mana? Macam mana nak jauh daripada golongan yang sesat? Tambah ilmu. Macam mana nak jauh daripada golongan mendustakan? Kena belajar tasawuf. Tasawuf ni maksudnya ilmu tentang penyucian hati, supaya kita ni boleh menundukkan kesombongan kita. Nanti tuan-tuan kita akan sampai satu ayat Allah ajar macam mana cara kita nak membuang sifat keakuan tu. Sebab sifat keakuan tu akan membuatkan kita dicampakkan ke dalam neraka, sebabkan ada sikap suka mendustakan kebenaran. Okey, kita masuk pada ayat ke-54. Bukan sekadar buah saja yang ada dalam neraka, air pun terhidang untuk golongan-golongan ahli neraka juga. Pada ayat ke-54, selepas itu
kamu akan meminum pula dari air panas yang menggelegak, iaitu kamu akan minum seperti unta yang berpenyakit, sentiasa dahaga dan tidak puas-puas. Inilah jenis-jenis azab yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari pembalasan itu. Allah Subhanahu Wa Taala memang gambarkan tentang adegan ataupun keadaan penghuni neraka yang makan buah zakum dan juga dia cari air sebabkan terlalu haus dan panas. Tuan-tuan, saya ingat saya pernah sebut benda ni dan saya nak sebut sekali lagi. Dekat neraka, dia tak ada hari Labor Day, dia tak ada. Dia tak ada holiday, dia tak ada cuti hujung tahun, dia tak ada 12-12, dia tak ada kita boleh ambil EL. Setiap saat adalah penyiksaan. Setiap hari dia adalah satu kesakitan. Dan tuan-tuan, itu perlu ditanggung oleh ahli neraka yang takkan berhenti, dan dia punya intensiti tu akan semakin dahsyat. Dia takkan sama. Jadi tuan-tuan, Allah ingatkan perkara ni supaya kita ni berjaga-jaga setiap saat, supaya kita tak tergolong dalam golongan yang menjadi ahli neraka. Dan sepatutnya ayat ni buatkan kita rasa takut untuk kita ni nak buat dosa dan persiapkan kualiti hidup kita. Kita jangan ingat tuan-tuan, kita ni hanya perlu ingat Allah ni dalam masjid je, dalam surau je. Tapi kita kena ingat Allah, bawa Allah ni dalam seluruh kehidupan kita. Dan contoh tuan-tuan, kalau kita minum air kopi kan, air kopi kita minta yang panas. So bila kita minum, kadang-kadang kita tak perasan lah nak test the power kan. Sebab kalau tuan-tuan kan jenis minum kopi yang harga yang RM18.50 tu kan, okey, kan dia ada cup warna putih tu kan, panas kan. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu. Jadi kita test, kita jenis test terus pakai mulut, terus test. Kan kadang-kadang rasa sakit kan, sebabkan terbakar, bukan terbakar, panggil apa kan? Lecur panggil lecur kan. So orang yang bawa Allah ni dalam seluruh kehidupan dia, minum kopi panas pun dia akan teringat azab sesaan dalam neraka, dan buatkan dia takut dalam hidup dia untuk nak buat dosa. Tuan-tuan, biasa tak tuan-tuan dengar kita kena takut dengan Allah? Sifat takut tu tuan-tuan sepatutnya menjauhkan, betul tak? Kita takut dengan harimau, kita lari daripada harimau. Kita takut dengan head of department, kita lari daripada head of department. Contoh kan kita takut dengan hantu, kita lari daripada hantu. Tapi kenapa takut dengan Allah ni kita akan dekat dengan Allah? Kerana definisi takut Allah tu bukan takut azab tuan-tuan, bukan takut kemurkaan tu, tapi takut kalau Allah dah tak sayang. Takut dengan Allah. Takut dengan Allah maksudnya takut kalau Allah dah tak sayang aku. Takut kalau Allah dah tak pandang aku dengan rahmat. Takut kalau Allah tak sudi lagi untuk cintai dan juga jaga aku dalam hidup. Itu ketakutan yang sepatutnya, definisi yang kita letak kalau kita takut dengan Allah. So bila kita takut dengan Allah, kita takut Allah tak sayang, kita takut Allah ni tak pandang kita, kita buat apa? Kita makin dekatlah dengan Allah, supaya Allah memandang kita dan juga sayang kita. Okey, tu pada ayat ke 56. Kita pergi pada ayat seterusnya tuan-tuan, pada ayat ke 57. Takat ni tuan-tuan okey lagi tak? Okey lagi Tuan-tuan ada apa-apa soalan nak tanya tak? Tak ada. Okey, pergi pada ayat 57 ni tuan-tuan. Ni kalau tuan-tuan tanya ni lambat lagi kita nak habis ni. Alright. Tak apa, tuan-tuan kalau nak tanya boleh tanya insya-Allah. Saya punya planning tuan-tuan, Waqiah ni planning je. Saya ingat nak habiskan sebelum Ramadan. Maknanya kalau nak habiskan Ramadan, saya hanya perlu 3 kali je lagi. Saya ada 3 kali je lagi untuk datang kuliah. Tapi tuan-tuan, semalam saya try kat KJ, tak sempat tuan-tuan. Maknanya kalau ikut kira-kira tu Syawal pun habis tuan-tuan. Jadi tak apalah, tak payah rush lah tuan-tuan. Nak rush buat apa? Dajjal tetap akan keluar juga kan, Yajuj Majuj tetap akan keluar juga kan, kiamat tetap akan jadi juga. Kita jalan je lah tuan-tuan, mana yang sempat insya-Allah. Okey, jom kita pergi pada ayat ke-57. Jadi Allah dah cerita tentang neraka, Allah cerita tentang pokok zakum, Allah cerita tentang air yang menggelegak, yang makin makin haus, makin minum makin sakit. Jadi Allah ni sayang pada kita tuan-tuan. Allah bukan hanya bagi tahu azab, tapi Allah bagi tahu macam mana cara engkau nak selamat daripada azab aku ni.
Tuan-tuan, mind setting kita tengah hari ni, tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk tengok macam ni. Allah sebenarnya tak nak azab kita pun. Allah azab kita, ada keuntungan tak bagi Allah? Tak ada. Allah sebenarnya Allah nak sayang kita je. Allah nak masukkan kita dalam syurga je. Allah memang nak ampunkan kita je. Sebab kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaan Allah. Jadi jangan kita nampak macam, oh, cerita pasal azab ni, Allah ni jahat ke? Allah ni memang suka azab ke? Allah kalau boleh tak nak azab kita. Ya Allah, cerita neraka ni hanya semata-mata untuk jangan buatlah benda ni. Sebab benda ni akan merosakkan hidup kau dunia akhirat. Allah cerita tentang neraka ni, tuan-tuan. Dah habis cerita neraka kan? Dan Allah bagi tahu terus apa cara untuk selamat daripada azab aku ni. Baiknya Allah, sayangnya Allah pada kita ni. Kita pergi pada ayat ke-57. Allah bagi tahu tips pertama untuk kita ni nak selamat daripada azab api neraka ni adalah, cuba tengok. Kamilah yang telah menciptakan kamu daripada tiada kepada ada. Wahai golongan yang ingkar, maka ada baiknya kalau kamu percaya akan kebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat. Mengapa kamu masih berdegil? Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang ciptakannya? Okey, kita stop dulu takat ni, tuan-tuan. Saya nak explain sikit dekat part ni. Apa tips ni, Dai? Saya tak nampak pun tips dia apa. Tips ni adalah, tuan-tuan, Allah minta kita untuk berfikir tentang kejadian kita sebelum ni. Tapi sebelum tu, tuan-tuan, Allah minta kita untuk tengok dan tahu dulu tentang sebelum kejadian kita ni. Allah minta kita tengok dulu yang ke belakang. Yang ke depan, in future dulu. Allah ingatkan kita bahawa akan berlaku nanti hari kebangkitan, akan berlaku hari kiamat. Engkau akan mati, kau akan pindah alam. So dengan kita ni fikir future, maka ini akan selamatkan kita daripada azab dan juga neraka. Saya ingat kita kan, hari ni kalau kita nak buat apa-apa, contohnya nak buat satu-satu dosa kan, jadi kalau kita ada fikir, ini mesti aku kena azab nanti kalau aku buat ni, maka kita akan memilih untuk tak buat. Sebab ada fikir side effect, ada fikir yang akan datang. Tuan-tuan, saya ingat ada ramailah kawan-kawan saya, Alhamdulillah Allah bagi rezeki pada dia, boleh fikir future kan. Kawan-kawan saya ni, tuan-tuan, dia ni jenis handsome tuan-tuan. Saya ni yang paling tak handsome. Dan paling tak handsome pun dah macam ni dah, tuan-tuan. Tak ada, saya gurau je. Kawan saya dia jenis handsome, tuan-tuan. Handsome, kaya, memang jawatan, macam pakai pun memang kelas kan. Memang jadi apa kesan, apa side effect bila pakai smart kan, bila cakap tu pandai berborak, handsome pula tu, ada duit pula tu. Apa side effect dia? Side effect dia adalah dia akan menarik ramai yang nampak menantu, betul tak? Ramai awek-awek ni, cikaro ni datang, tuan-tuan kan. So datang. bila datang, tuan-tuan, ni banyak perempuan-perempuan datang, lelaki pun datang. Ni package sekali, tuan-tuan. Ni perempuan datang, lelaki pun datang juga. Cuma lelaki yang datang tu dia tak apa-apa nak straight sangat lah, tuan-tuan. So datang. Tuan-tuan, ada yang offer mereka ni, dia cerita-cerita lah kat saya, cerita kawan-kawan lah. Dia kata, Izhar, aku ni kalau aku just say yes je, aku akan dapat. Maknanya dapatlah untuk buat benda yang maksiat tu lah. Aku just say yes. Kadang ada tunjuk kat saya DM, lambat-lambat DM dia, semua yang jenis memang nak dia kan. Tapi apa ayat dia? Aku ni sebab teringat ni kalau kena HIV macam mana. Itu saya bila saya dengar tu, saya macam tergelak macam. Tuan-tuan, HIV tu dah jadi belum kat dia? Kerana dia fikir ke depan lah menyelamatkan dia. Maka Allah nak ajar kita fikir side effect depan tu, dia akan menyelamatkan kita punya keimanan. Ni baru cerita HIV, ini belum cerita lagi yang ke depan. Maknanya cerita pasal nanti Allah azab kita sebabkan kita berzina, Allah azab kita sebab buat maksiat. Sebab tu, tuan-tuan, boleh fikir kalau aku buat ni jadi apa, itu satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda Allah nak selamatkan kita dah. Itu signal, message Allah nak sampaikan. Sebab ada orang dia tak fikir dah, tak apalah, hari ni lah, esok lah. HIV lah, itu esok. Ini hari ni punya cerita. Jadi dia pun buat. Jadi
Orang yang Allah bagi rahmat, orang yang Allah bagi dia kemampuan untuk fikir, ini kalau aku buat, apa side effect dia. Tapi tuan-tuan, ini baru tips pertama. Tips kedua yang ada dalam Al-Quran ini, tuan-tuan, cuba tengok pada ayat ke-58. Allah beritahu tentang, tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Adakah kamu yang ciptakan atau kami yang ciptakan? Maka tips yang kedua, tuan-tuan, untuk kita selamat daripada siksaan api neraka ni adalah dengan cara, tadi kita fikir future, yang ni kita fikir ke belakang. Fikir kita ni datang daripada mana, kita datang ni keadaan apa. Tuan-tuan, dengan kita fikir kita datang daripada mana, tuan-tuan, kita dah tak ada rasa pun nak sombong dengan orang, tuan-tuan. Sebab kita datang daripada air mani yang, saya ingat lagi ada satu ceramah tu, ceramah Ustazah tu, baru lagi, saya ingat baru 3-4 hari lepas. Saya slot pertama, Ustazah tu slot kedua. Habis slot saya makan. So saya makan tu, saya dapatlah dengar ceramah Ustazah ni. Tuan-tuan, saya tengah makan, Ustazah tu punya ceramah, point dia tu, dia ada kaitan dengan ni, tuan-tuan. Buatkan saya tu terdiam, tuan-tuan. Terus jadi macam nak makan, teruskan makan ke tak? Dia tengah cerita pasal kematian, tuan-tuan, benda future kan. Lepas tu dia kata, puan-puan, ibu-ibu semua, kita ni bukan siapa-siapa pun. Kita ni datang daripada air mani. Ini air mani ni kalau ada ni, itik pun tak nak batuk. Kita kan jenis multitasking, tuan-tuan. Mungkin sambil dengar sambil boleh makan kan. Saya fikir kan, betul juga. Tuan-tuan, bukan setakat manusia, haiwan, binatang pun tak nak pun dekat kalau air mani. Ni Allah sebut dalam Quran. Nak bagi tahu bahawa tak ada sebab pun kau nak sombong dengan apa yang kau ada hari ni. Sebab kau datangnya daripada setitis air mani yang dimasukkan ke dalam rahim. Tuan-tuan, puan, dan Allah tanya, engkau yang cipta ke kami yang cipta? Maknanya aku cipta ke kau yang cipta? Peringatan untuk Allah nak meruntuhkan ego yang ada dalam diri kita ni, disebabkan oleh kita rasa mungkin kita ni memiliki. Jadi itulah pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan cerita pasal datang daripada air mani masuk ke dalam alam rahim, ada beberapa perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan tentang konsep alam ni. Ni additional, tuan-tuan, additional pada ayat-ayat ni. Dua konsep alam asas dalam kat dunia ni kita kena pegang, tuan-tuan. Sebab kita kena ingat future dan yang lepas. Jadi ini kita sekarang berada di alam Allah Subhanahu. Alam ni, tuan-tuan, ada dua asas yang kita kena pegang. Yang pertama adalah asas alam ini, api sifatnya panas, air sifatnya memenuhi ruang. Itu sifat, maknanya sunatullah alam tu begitu. Tapi tuan-tuan, sifat kedua dalam Al-Quran juga, Allah bagi tahu bahawa api, air, angin, manusia, rezeki, semua ini diuruskan dan mengikut perintah Allah. Maknanya, konsep kedua adalah, boleh jadi sunatullah itu dia tidak ikut. Contoh, saya ingat contoh yang paling mudah kita nak relate adalah Nabi Ibrahim kena campak dalam api. Saya sebut tadi api sifatnya panas dan membakar. Tapi api yang membakar Nabi Ibrahim itu bertukar sifatnya menjadi sejuk dan sejahtera atas perintah Allah. Maknanya konsep alam ni, tuan-tuan, dia memang ikut sunatullah, tapi dia tetap juga di bawah perintah dan izin Allah untuk di-execute. Maknanya api itu membakar dengan izin Allah. Bukan sebab api itu api dia membakar, bukan. Sama juga, tuan-tuan, air ni sifatnya memenuhi ruang. Tapi kan kita ingat tak Nabi Musa AS? Macam ni, air sifatnya memenuhi ruang. Dia takkan saya tuang air ni, tuan-tuan. Ada jadi macam kelas sains pula kan. Okey, tuang ni, tuan-tuan, dia takkan tengah-tengah tiba-tiba kosong. Sebab dia mesti akan penuhi ruang dalam cawan ni. Tapi ketika Nabi Musa AS dikejar oleh Fir'aun, waktu tu, tuan-tuan, Nabi Musa ketukkan tongkat, terbelah laut. Tuan-tuan, air yang sifatnya memenuhi ruang, tapi waktu tu dia tidak memenuhi ruang. Nak bagi tahu kepada kita bahawa memang alam ini ikut sunatullah, tetapi keadaan-keadaan tertentu Allah Subhanahu Wa Taala boleh override semua ni. Kerana ini semua adalah
makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa peringatan untuk kita? Kenapa nak cerita pasal dua konsep alam ni? Kerana tuan-tuan, saya ingat mesej besar macam ni. Ramai orang dia sangka banyak benda yang impossible dalam hidup dia. Contoh tuan-tuan, saya tak tahulah kat depan saya ni sekarang ni siapa yang sedang diuji dengan dahsyat, saya tak tahu. Walaupun saya da'i, saya tak tahu. Tapi saya yakin kita tak terlepas daripada ujian. Dan ada di kalangan kita yang mungkin dia diuji dalam sampai keadaan dia dah tak tahu dan tak jumpa jalan keluar bagi ujian-ujian dalam hidup dia. Tapi tuan-tuan, tugas kita jangan terlalu risau tentang masa hadapan. Tuan-tuan ingat apa tu kata? Da'i nak tahu tak? Ada satu cikgu dekat sini, Da'i, dia ni buat loan dekat satu bank. Saya boleh sebut ke bank? Boleh. Walaupun dia bukan M-Bank, boleh lah. Dia ada buat loan dekat bank. Dia buat personal financing lah kan, 80,000. So masa buat personal financing tu, sebab dia tak ada duit, dia perlukan duit, dia sangat perlukan duit. Tapi dia orang baik, dia sangat perlukan duit. Jadi hari tu pegawai yang uruskan dia tu kata, engkau ni masuk letak nama kat akaun. Tuan-tuan perasan tak? Ada bank yang macam dia dapat cabutan tu. Saya sebut je nama bank tu BSN. Tuan-tuan tak kan BSN kan dia ada, takut kecil hati lah pula aku dah cakap M-Bank. Kan last aku datang M-Bank ni kan. Kan BSN kan ada cabutan hujung tahun kan. Yang CJ premium apa semua tu kan. Jadi cikgu tu kata, tak apalah. Tak apalah, masuk je lah. Masuk buka akaun, letak duit berapa-berapa. Okeylah, boleh lah. Letak. Tuan-tuan, hari ni dia letak duit. Esok berlaku cabutan. Dan esok tu dia dapat 1 juta. Jadi marilah sama-sama. Kat luar ada boom je, tak adalah. Tuan-tuan, esok tu dia dapat 1 juta. Cabutan tu esok. Cerita ni tuan-tuan menunjukkan pada kita, kalau Allah nak bagi, Allah ada sentiasa banyak cara untuk nak bagi kat kita sesuatu yang rezeki Allah nak bagi. Kita terlalu fikir macam mana Allah nak bagi. Itu atas urusan Allah. Kita masih lagi cerita pasal future ni, future dengan past ni tuan-tuan. Kita terlalu fikir, risaukan tentang macam mana Allah nak jaga anak aku. Kita fikir macam mana Allah nak selesaikan hutang aku. Macam mana Allah ni dia akan aturkan kehidupan keluarga aku, yang aku nampak dia dah semakin lama semakin goyang lah ni. Aku tak nampak cara. Sebab kita ambil alih kerja Tuhan. Tugas kita minta je. Masalahnya kita bila terlalu fikir, seolah-olah kita ni dah goyang dan kurang keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki, tuan-tuan, kata ulama, siapa yang risau tentang rezeki, sebenarnya dia sedang sangka buruk dengan Allah. Sebab kita ni takkan mati, tuan-tuan. Takkan mati selagi ada rezeki lagi. Kalau kapal terbang, tuan-tuan, ada 40 orang penumpang dalam kapal terbang tu, contoh, terhempas kapal terbang, tapi salah satu penumpang dekat dalam kapal terbang tu, rezeki dia ada lagi 2 gram. Contohlah, 2 gram je lagi rezeki dekat dunia ni. Dia akan mati tak? Dia takkan mati, tuan-tuan. Dia akan terus hidup. Jadi tuan-tuan, hari ni kalau kita masih hidup, tuan-tuan, rezeki masih ada. Cuma sebabkan kerisauan kita tentang rezeki itu menyebabkan kita jadi sempit dan serabut. Sama juga tuan-tuan tentang masa lepas, tentang past. Ada orang yang dia masih lagi terperangkap hidup dia dengan kisah-kisah silam dia, terperangkap dengan trauma-trauma yang berlaku dalam hidup dia. Tuan-tuan, kita tak nafikan ada trauma dalam hidup kita. Even saya pun ada trauma. Saya ingat kita pun ada trauma juga. Kadang-kadang contohlah tuan-tuan kan, kita pernah kena ragut kat satu lorong tu. Jadi lorong tu setiap kali kalau kita lalu je, kita akan takut menggigil sebab ada trauma di situ. Trauma tu dia tetap akan ada, tetapi kita tidak lagi hidup dalam trauma tersebut. Penyesalan tu ada, tuan-tuan. Kita kena menyesal apa yang kita buat, tuan-tuan. Kalau tak menyesal, tuan-tuan, taubat nasuha tidak diterima. Sebab tu salah satu syarat nak terima taubat. Tapi jangan hidup dalam penyesalan. Dah ada orang dia macam, aku ni memang Tuhan dah tak sayang dah, aku ni memang Tuhan tak suka dah. Da'i tak tahulah, Da'i cakap apa pun saya dah tak boleh lah. Sebab kalau lah Da'i tahu dosa apa yang saya buat, mesti Da'i pun tak nak bercakap dengan saya. Tuan-tuan, ada tak dosa yang Allah tak boleh ampunkan? Semua dosa Allah boleh ampunkan. Semua dosa Allah boleh ampunkan. Bahkan dosa syirik itu pun, kalau kita sempat taubat sebelum kita mati, Allah ampun. Cuma masalahnya adalah kita terperangkap dalam penyesalan, menyebabkan kita ni tak nak move on lagi. Ada orang
Dai, saya bukan tak nak pergi umrah, tapi saya ingat belum lagi lah dai, sebab saya terlalu kotor untuk pergi umrah. Sebab umrah tu kan tanah suci. Saya ingat sebab dia banyak tengok majalah Mastika kot, saya ingat kan. Pergi umrah tak nampak Kaabah lah kan, hingga hilang selipar lah. Tuan-tuan, tanah suci tu, Mekah Madinah tu memang untuk orang kotor macam kita ni, untuk disucikan. Masjid surau, tak apalah, saya ni bukan orang baik sangat, tak payah lagi masjid. Sebab tak baik lagi masjid. Sebab kalau dah baik, tak lagi masjid. Duduk rumah tunggu malaikat je datang. Bila malaikat dah datang, aku dah baik dah ni, dah tak sabar-sabar ni masuk syurga dah ni. Sepatutnya macam tu. Tapi sebabkan kita tak baik, tuan-tuan, sebab kita tak pandai lah kita datang kuliah. Kita sedar kita ni tak tahu, kita sedar kita ni tak ada ilmu, sebab tu kita datang kuliah, datang belajar. Sebab kalau dah pandai, tak payah datang kuliah. Tiba-tiba emosi pula ni. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tips yang Allah bagi dalam ayat surah Waqiah ni, ayat ni sangat powerful tuan-tuan. Benda tentang future, bukan sekadar kita ni ingat konsekuens yang akan berlaku kalau kita buat dosa, tetapi juga jangan terlalu risau perkara yang berada di depan. Sama juga tuan-tuan, tips kedua Allah bagi, ingat kita ni datang daripada air mani yang tak ada nilai pun di sisi itik, kata ustazah tu. Dan juga tak ada pun orang nak pun tuan-tuan kalau ada dekat tepi-tepi jalan. Supaya tidak ada kesombongan dalam hidup kita. Kalau kita ni rasa hari ni aku ada jawatan, hari ada duit, hari ni ada keluarga. Tuan-tuan, kita boleh sombong sebab kita sihat lagi ni. Kalau kita sakit tuan-tuan, masa tu kita dah tak ada dah rasa nak sombong sangat. Sebab apa? Sebab kita dah tak larat. Kita ni suami kan, abang-abang, kita champion lah, kita kuat kan. Pergi gym kan, pergi jogging, kuat, perkasa. Cuba demam tengok sekali. Jadi apa tuan-tuan? Dah jadi anak dia anak 4 orang, jadi anak kelima tuan-tuan. Tiba-tiba mengadu, yang sakit dah ya, aduh sakitnya, demamnya, panas kan, dia macam tu kan. Sebab dia lelaki ni kadang-kadang dia ego, dia sombong sangat, Allah bagi dia sakit sekejap. Kan sebab dia belagak dengan dia punya bini dia. Dia bagi sakit sikit, baru dia harap, ya Allah terima kasih bagi aku seorang isteri, ya Allah yang boleh jaga aku, ya Allah. Sebelum ni I bayar nafkah, I yang provide, I yang protector, I qawam, macam-macam kan. Nampak tak tuan-tuan, cara Allah nak didik kita tu dengan cara Allah berikan kekurangan untuk buang kesombongan dalam hati kita ni tuan-tuan. Kata Nabi SAW, kalau ada satu sekecil zarah pun dalam hati kita ni kesombongan, maka diharamkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda tentang past juga, benda yang ke belakang juga adalah jangan terlalu tenggelam dan juga tersekat, terperangkap dalam kisah-kisah silam kita. Saya tahu tuan-tuan, kita ni banyak sangat memori-memori lama tuan-tuan, saya tahu. Kita banyak simpan. Kita ni memang jenis macam ni. Tuan-tuan tahu tak, lagu boleh merakam kenangan. Maknanya kalau kita dengar lagu tu, kita akan ingat ni masa ni dengan Rafidah. Contoh kan, kita dah ingat lah. Ni dengan ex aku dulu, dia boleh ingat. Minyak wangi pun sama juga tuan-tuan, minyak wangi kan. Kita bau, ini boyfriend aku dulu ni bau ni. Macam tu kan. Dia memang boleh merakam. Masa ni dia merakam hidup kita. Sebab tu tuan-tuan, dekat pada Mahsyar, Allah tayangkan balik. Sebab setiap saat kita hidup ni telah direkod. Tuan-tuan tak boleh pause tau. Ya Allah, boleh pause. Mana button nak pause? Jangan, yang part ni jangan record, ya Allah. Ni memalukan. Selagi masa ada, selagi tu recorded. Dan akan ditayangkan nanti dekat sana. Semua kedai, semua. Alamak, boleh tak yang tarikh ni dengan tarikh ni jangan. Tak boleh tuan-tuan. Semuanya telah dirakam. Cuma tuan-tuan pesan, tapi Allah telah bagi kelebihan. Tuan-tuan nak tak? Saya bagi tahu macam mana cara supaya dekat sana tak tayang semua. Okey, yang ni saya cerita sini habis sini tuan-tuan. Ini barang jangan cerita kat bank lain. Kita biar kat M-Bank tuan-tuan. What happen in M-Bank, stay in M-Bank. Nabi sebut sesiapa yang menutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia. Maknanya tuan-tuan, kalau hari ni tuan-tuan dapat tahu aib kawan kita fresh daripada ladang, ini kalau aku cerita ni memang ramai datang nak dengar ni. Ini kalau menggigil lah, lidah kita menggigil nak cerita. Ini cerita best ni, ini baik ni. Dan tuan-tuan memilih untuk menutup aib dia, tuan-tuan, Allah akan tutup aib kita. Sebab tu tuan-tuan, tutup aib orang ni susah tuan-tuan. Lagi-lagi kalau kita tahu cerita pula, semua evidence, semua dah ada dah tuan-tuan. Kerana tuan-tuan, sebab itulah di social media, tuan-tuan tak sekarang ni ramai orang dia kurang dah kat TikTok.
Dia dah migrate ke satu lagi platform lain. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan ni memang kerja masjid, rumah aja ke tuan-tuan? Okey. Ya betul. Siapa jawab tadi tu betul, Dato' 5 markah. Sekarang ni tuan-tuan orang dah pindah ke thread tau. Tuan-tuan, saya bukan nak promote thread tuan-tuan. Sebab saya kan duk cerita dengan kawan-kawan saya kan, sebab Dai dah sebut 3-4 kali saya dah download. Aduh, salah aku kan Thread ni tuan-tuan dah jadi satu platform bagus lah. Orang banyak sharing benda baik pun ada, bagus. Saya pun ada juga sharing kat sana. Cuma tuan-tuan, Thread dia dah jadi juga satu platform untuk spill the tea. Cukup 10 komen, aku spill the tea ex-husband aku. Cukup berapa, dia pun ada repost juga, ada like semua ada juga tuan-tuan. Dan dia tak rasa itu satu kesalahan buat dia. Jadi tuan-tuan, hati-hati bila kita start buka aib. Ready untuk Allah buka aib kita di dunia dan juga akhirat. Lepas tu peringatan untuk saya dan kita semua. Tak payah cerita aib orang sebab kita pun banyak aib. Antara benda yang kita kena ingat ni yang bersifat future ni. Aku buka aib A ni hari ni standby lah, aku punya aib mesti kena buka. Jadi dengan fikir future tu, kita tutup. Tak apalah, bukan urusan aku pun. Melainkan tuan-tuan, kalau jiran tuan-tuan kena rompak, dah masuk 3-4 orang dah panjat pagar, nampak kan, Dai pesan jangan buka aib. Tak apalah, duduk je lah dalam rumah. Tu lain cerita lah tuan-tuan, yang tu perlu untuk dilaporkan. Okay, anyway, tuan-tuan dan puan, kita dah selesai pada ayat ke-57 dan hinggalah ke ayat ke-59. Dan pastinya tuan-tuan, setiap masa kita ni, tadi saya ada sangkut apa tadi? Saya nak cerita apa tadi? Ke saya dah cerita dah semua? Yang record tadi dah kan? Nak tutup, cara tutup aib dah tahu kan? Yang kedua, Dai, kalau tak ada terima apa-apa aib daripada orang, macam mana ni? Saya tak ada terima apa-apa aib ni. Sebab Dai kata kalau terima aib, tutup aib, Allah tutup aib saya. Sekarang ni saya tak ada terima apa-apa. Laporan-laporan tidak sampai pada saya, Dai. Ni macam mana cara tuan-tuan? Ada cara yang kedua. Cara kedua adalah tuan-tuan, istighfar. Kita akan dapat 3 perkara. Allah akan terus bagi 3 ni. Pertama, Allah akan ampunkan dosa kita. Kedua, Allah akan tutup dosa kita tu. Allah padamkan daripada catatan kita punya dosa tu, Allah padamkan, Allah delete. Yang ketiga adalah Allah tambah kebaikan pada kita. Syaratnya apa? Syaratnya mesti istighfar. Istighfar ni tuan-tuan maksudnya dia taubat dengan taubat nasuha. Tuan-tuan, taubat nasuha dengan dosa yang kita buat. Kita ada banyak dosa kita tuan-tuan. Kita ada banyak silap kita tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, saya satu lagi saya ni penutup lah, lepas tu kita habis lah. Cerita pasal taubat, cerita pasal minta ampun ni tuan-tuan, hati-hati kalau bagi nasihat ke orang. Kadang kan orang datang kan minta nasihat. Jangan tuan-tuan terus kau kena banyak taubat ni. Tuan-tuan, dia kan rasa macam dia dah down. Dia dah rasa useless dah. Dia dah rasa Tuhan ni tak suka dia dah. Lagi kita bagi pesanan, Tuhan, kau minta taubat kan, kau kena banyak taubat. Tuan-tuan, sebab kenapa saya rasa perasaan orang tu, sebab saya kena baru-baru ni. Baru lagi, sangat baru. Saya dah baru jumpa kawan lama saya. Lama tak jumpa dia. Jumpa. Lepas tu, saya pun nak borak dengan dia, nak borak. Start nak borak, dia kata, Izhar, macam ni Izhar. Baguslah Izhar dah taubat. Apa ni? Apa benda ni? Baguslah Izhar dah taubat ni, bagus dah. Tapi satu benda kita kena jaga-jaga. Apa benda? Kita bila minta taubat, kita dengan Allah, kita dah taubat. Tapi kita dengan Allah selesai. Tapi Allah dan kita selesai ke tak? Selesai ke tak? Saya rasa macam jauh je dengan Allah masa tu kan. Dia nak bagi tu macam, okey, kita dengan Allah, kita dah minta taubat. Tapi Allah terima ke taubat kita? Perkataan tu nampak biasa tuan-tuan, tapi perkataan itu meruntuhkan harapan kita untuk nak balik pada Allah. Tapi kalau macam ceramah ni tak apalah tuan-tuan. Umum ni saya cerita ni kalau yang direct dengan orang ni tuan-tuan. Umum ni bila kita kata jomlah sama-sama kita taubat, dia tak terasa sangat. Jadi tuan-tuan, ke tuan-tuan ada yang terasa juga? Tak adalah kan tuan-tuan
Jadi apa aku nak sebut tadi, saya taubat tadi, taubat tadi tuan-tuan akan menutup aib kita dan tidak ditayangkanlah dekat sana. Jadi tuan-tuan, kita berhenti dulu dekat ayat ke-59. Nanti kita akan sambung pada ayat seterusnya, iaitu pada ayat ke-60. Sedikit teaser tuan-tuan, ayat ke-60 tu adalah pada ayat ke-60 Allah akan tegur orang yang dia masih ada rasa ataupun sifat keakuan. Dia rasa aku. Dia rasa aku hebat. Aku ni paling hebat. Aku ni paling pandai. Aku ni paling berpengalaman. Ataupun dalam ayat mudah tuan, aku terpaling embang. Macam itulah. Dia rasa macam kalau dia tak ada, embang tutup. Aku terpaling finance. Dia kalau dia tak ada, tutup department finance tu. Jadi kita nak Allah tegur orang macam ni. Nanti kita saksikan tuan-tuan. Ada banyak contoh-contoh yang menanti tuan-tuan nanti pada bulan depan tuan-tuan. InsyaAllah kita tangguh dulu. Sebarang soalan, tak ada soalan, kita tutup dulu tuan-tuan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah doa. Subhanallah. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.